Jangan nangis sayang, jangan nangis. Okay? You have to be strong. Okay? Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini saya nak bercerita tentang di Rumah Perlindungan Kanak-kanak TBQ Amal, di mana setiap anak-anak yang berada di sini dijaga dengan menyeluruh. Mereka disediakan tempat tinggal yang selamat, makanan setiap hari ada untuk mereka, pendidikan asas, bimbingan Al-Quran dan juga ilmu agama diberikan untuk anak-anak ini. Selain daripada itu, aspek sahsiah dan disiplin turut diberikan perhatian, dan inilah antara usaha yang dilakukan demi memastikan kebajikan mereka terus terjaga. Kami mohon sokong usaha ini agar dapat diteruskan. Bersama kita bantu menjaga kebajikan mereka, dan sumbangan anda amat bermakna bagi kami. You're my mother. Baca bab ni teringat ada soalan daripada penonton. Terima kasih banyak yang tanya. Bukan sekadar menonton, tanya pula tu. Baguslah tanya. Okey, antara soalan yang tanya, nanti kita di akhirat nanti, adakah kita akan terus, antara soalan yang saya ingat, dia kata kita akan terus duduk di syurga atau macam mana? Tak, jawabnya kena masuk. Kalau orang tu dia tak sempat taubat, sebab tu kena taubat. Dia tak sempat taubat, dia berdosa, dia mati bawa dosa. Kan? Belah tu tak ada pula amalan kebaikan dia untuk nak, kita panggil apa, nak hapuskan kejahatan dia. Na'udzubillah tuan-tuan. Moga-moga kita sempat taubat ya. Kemudian dibawa kita, diseksa kita dalam neraka, na'udzubillah. Tak maulah kita walaupun satu saat tak nak. Habis tempoh seksa, tak kiralah kalau semayang, tak tahulah berapa ribu tahun kita tinggal semayang, berapa ribu tahun kena seksa. Habis tempoh seksa, barulah dimasukkan ke dalam syurga. Itu orang beriman. Tapi kalau orang kafir, dia semayang lah macam mana sekalipun, dia sedekah lah macam mana sekalipun, dia orang baik macam mana sekalipun, tapi kalau dia tak beriman, tak ada ruang walaupun satu saat dalam syurga. Selama-lama dalam api neraka. Sebab tu orang kafir kena usaha untuk menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beriman supaya dapat masuk syurga Allah. Bismillahirrahmanirrahim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. Maksudnya, maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Anaknya menjawab, "Wahai ayah,
jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya-Allah, ayah akan mendapati aku dari orang-orang yang sabar. Surah As-Saffat ayat 102. Siren Amaran